Ayu Putih, sila. Datuk Seri yang dipertua, ahli-ahli Dewan yang berhormat sekalian. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk turut serta dalam perbahasan yang sangat penting hari ini. Hari ini saya ingin menarik perhatian Dewan mengenai satu isu yang bukan sahaja berkaitan wanita tetapi berkaitan rapat dengan kemajuan negeri, integriti takbir urus serta masa depan Pulau Pinang. Memang tidak dinafikan bahawa kerajaan Madani telah melaksanakan banyak inisiatif memperkasakan ekonomi wanita seperti pembukaan pusat nadi digital di setiap DUN, laman web TVET di bawah Kementerian Sumber Manusia yang menawarkan pelbagai pensijilan teknologi untuk wanita dan sebagainya. Tetapi isu yang saya ingin bawa ialah kepentingan meningkatkan perwakilan wanita dalam pengurusan atasan di semua peringkat meliputi sektor awam, sektor politik dan kepimpinan tertinggi di negeri. Ini bukan isu gender semata-mata tetapi isu pembangunan, kecekapan dasar dan hala tuju masa depan negeri kita. Datuk Seri yang dipertua, walaupun wanita membentuk 47.7% daripada populasi Pulau Pinang dan negara mempunyai lebih 15.9 juta wanita, perwakilan mereka dalam jawatan kepimpinan tertinggi masih jauh daripada memadai. Peratusan ini tidak mencerminkan potensi wanita sebenar dalam pembangunan negeri. Dari sudut pendidikan, kadar enrolment pelajar perempuan mencapai 99% dengan lebih 1.2 juta pelajar wanita di IPT pada tahun 2023. Jelas bahawa wanita bukan kurang daripada segi bakat atau kelayakan. Mereka hanya kurang diberi peluang yang serata. Wanita memainkan peranan penting dalam sektor ekonomi, sosial, pembangunan komuniti. Mereka memimpin organisasi, memacu inovasi dan memberi sumbangan besar kepada kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila dilihat kerusi membuat keputusan tertinggi, kita masih melihat jurang gender yang ketara. Datuk Seri yang dipertua, izinkan saya merujuk kepada detik dalam perkhidmatan awam, persekutuan dan negeri. Sehingga kini, kecuali di Kementerian Wanita, hampir tiada wanita memegang jawatan ketua setiausaha. Jawatan Ketua Setiausaha adalah kedudukan profesional tertinggi dalam pentadbiran kerajaan, menjaga dasar, penggerak keputusan dan menasihat utama bagi menteri. Ketidakan wanita dalam jawatan-jawatan ini bukan menggambarkan kekurangan kemampuan kerana kadar penyampaian wanita di semua peringkat sudah jelas terbukti. Sebaliknya, ia mencerminkan halangan struktur atau gelas telinga yang masih wujud. Datuk Seri yang dipertua, dalam politik pula statistik menunjukkan... Mohon mencelah. Dalam politik pula, statistik menunjukkan bahawa pada tahun 2027, hanya 13.5 ahli parlimen Malaysia terdiri daripada wanita. Angka ini lebih jauh daripada negara Australia 38 and then New Zealand serta Kanada yang melebihi 45%. Ini menunjukkan Malaysia masih jauh daripada pencapaian keseksama gender dalam kepimpinan politik juga. Di Pulau Pinang pula, sebuah negeri yang sering dilabelkan sebagai progresif, kita harus mengakui bahawa sehingga sekarang belum pernah ada seorang wanita memegang jawatan ketua menteri. Dalam sebuah negeri yang memercu dasar sosial dan keterangkuman, keadaan ini sewajarnya menjadikan renungan kita semua. Datuk Seri yang dipertua, perwakilan bukan usaha mengganti mana-mana pihak, tetapi usaha penambahan nilai dalam sistem kepimpinan negeri
pelbagai kajian antarabangsa mewujudkan bahawa wanita memberi perspektif lebih holistik, lebih dekat dengan realiti masyarakat dan lebih sensitif terhadap isu-isu pendidikan, kesihatan dan kesejahteraan keluarga. Kajian Bank Dunia mendapati bahawa wanita lebih analitik, lebih berhati-hati dalam menilai risiko dan lebih cenderung mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Kehadiran wanita dalam kepimpinan membantu mengurangkan group thinking dan meningkatkan kualiti perbincangan dasar. Datuk Seri Yang di-Pertua, aspek integriti juga amat penting. Laporan Bank Dunia menunjukkan peningkatan hanya 1% penyertaan wanita dalam kepimpinan politik mampu mengurangkan rasuah sesebuah negara. Transparency International perlu didapatkan negara dengan lebih ramai pemimpin wanita berada dalam kelompok negara yang paling rendah rasuah dan mempunyai takbir urus yang paling terus. Ini membuktikan bahawa memperkasakan wanita bukan sekadar agenda kesaksamaan gender, tetapi agenda anti rasuah, agenda takbir urus baik, agenda membina keyakinan rakyat. Datuk Seri Yang di-Pertua, Pulau Pinang telah melaksanakan dasar kecenderungan gender. Namun kita masih lihat wanita diangkat ke jawatan Ketua Menteri. Datuk Seri Yang di-Pertua, mohon mencelah. Bukan kerana wanita tidak layak atau tidak mampu, tetapi ruang tersebut belum benar-benar dibuka. Pulau Pinang mempunyai ramai wanita yang berpendidikan tinggi, berpengalaman luas dan berkaliber. Jika negeri yang berpotensi yang mencipta sejarah sebagai Ketua Menteri wanita pertama di Malaysia, negeri ini ialah negeri Pulau Pinang. Ini bukan soalan mencabar sesiapa, tetapi soalan memimpin perubahan nasional. Selaras dengan dasar wanita negara yang bertema memartabatkan wanita, memperkukuhkan negara. Pulau Pinang boleh menjadi negeri terawal mengangkat kepimpinan wanita di peringkat strategik dan memastikan dasar gender diterjemah. Mohon mencelah. Nyata. Mohon mencelah, Kat. Last sekali, saya akan bagi Promise. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya tidak merayu kepada perubahan drastik, tetapi mencadangkan satu pendekatan terhadap berfasa dan diplomatik. Antaranya, menetapkan sasaran peratusan wanita dalam jawatan utama sektor awam, memperluaskan latihan kepemimpinan wanita ke pemimpinan tertinggi secara berstruktur, mewujudkan kolam calon wanita untuk jawatan politik pentadbiran, memberi peluang wanita memegang portfolio strategik negeri, bukan sekadar sosial sahaja, tapi lagi memberi laluan kepada calon wanita untuk dipertimbangkan sebagai Ketua Menteri pada masa akan datang. Pendekatan ini tidak menggugat mana-mana pihak, tetapi memperkukuhkan keupayaan pentadbiran negeri dalam menghadapi cabaran yang akan datang. Datuk Seri Yang di-Pertua dan ahli Dewan yang berhormat sekalian, isu-isu ini bukan isu wanita, malah isu ini adalah masa depan negeri. Negeri maju tidak boleh membiarkan separuh populasi dipingkirkan kepimpinan dalam tertinggi. Pulau Pinang mempunyai peluang keemasan untuk menjadikan negeri pertama yang mengangkatkan wanita ke puncak kepimpinan tinggi. Dengan pendekatan inklusif, terancang dan berpandangan jauh, kita mampu membina negeri yang lebih seimbang, makmur dan berwibawa. Akhir sekali, saya percaya beberapa soalan yang dikritikkan dan dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang kita tadi dapat dikurangkan hal-hal rasuah tadi sekiranya bilangan wanita kepimpinan tertinggi ditingkatkan di Pulau Pinang.
Mohon mencelah. Thank you. Kerajaan negeri kata mereka bantu wanita. Tetapi di manakah data penyertaan wanita luar bandar dalam program digital? Adakah peratusan kehadiran mereka direkodkan atau dipantau? Wanita luar bandar, selagi kita tidak menyelesaikan halangan sebenar wanita luar bandar, transport ke internet, childcare, budaya dan keyakinan diri, selagi itu mereka tidak akan berani menyertai transformasi digital. Saya memohon kerajaan negeri tampilkan data sebenar penyertaan wanita luar bandar dan membentangkan strategi khusus untuk mereka. Bukan hanya fokus kepada wanita bandar. Kita mesti uruskan akar umbi dahulu. Jika kerajaan negeri gagal menyentuh akar umbi, maka seluruh agenda wanita negeri ini sebenarnya tidak berkesan, tidak inklusif dan tidak mencapai sasaran sebenar. Untuk makluman yang berhormat, statistik pemerkasan wanita dalam domain terpilih, statistik Women Empowerment in Selection Domain di bawah Kementerian Ekonomi Jabatan Perangkaan Malaysia, Puan rujuk kepada statistik tersebut. Dia memang ada breakdown untuk past 3 years. Thank you.